Tapi dengan perkembangan semasa di Sabah, termasuk dengan kewujudan parti baru STAR, dengan SAPP yang tidak lagi menjadi komponen BN, dan saya sebut ini kerana ini akan mempengaruhi proses perundingan kerusi Parlimen dan juga DUN. Sementara itu, Setiausaha BN Sabah Datuk Abdul Rahman Dahlan yakin PKR tidak akan dapat bertapak di Sabah kerana ia tidak faham aspirasi rakyat Sabah. Malah katanya sehingga hari ini pemimpin Pakatan Pembangkang yang sering berceramah di Sabah masih gagal menjelaskan dasar yang akan dilaksanakan di negeri itu. Selama ini mereka mengkritik dasar-dasar pembangunan dan ekonomi kerajaan Barisan Nasional, tetapi sehingga hari ini saya masih menunggu dan rakyat negeri Sabah masih menunggu apa dia visi dasar ekonomi kerajaan Pakatan Rakyat kalau mereka menang di negeri Sabah. Dalam pada itu, pensyarah Universiti Malaysia Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan berpendapat BN masih ada kekuatan di Sabah. Namun beliau tidak menolak sebarang kemungkinan pembangkang akan menguasai Sabah kerana angin perubahan yang semakin kuat bertiup di negeri itu. Bagaimanapun, Abdul Rahman yakin pergolakan politik di Sabah tidak akan jadi penyebab rakyat beralih menyokong pembangkang. Seterusnya, Ketua Pengarah Strategi Parti Keadilan Rakyat Rafizi Ramli mengumumkan letak jawatan sebagai Ketua Eksekutif Pejabat Penasihat Ekonomi Negeri Selangor. Beliau bagaimanapun maklumkan masih mengekalkan jawatannya di dalam PKR. Pengumuman dibuat oleh Rafizi melalui laman sosial Twitter. Rafizi menjelaskan, notis meletak jawatan telah diserahkan kepada kerajaan negeri. Justru beliau memberitahu sebarang pertanyaan mengenai ekonomi Selangor perlu dirujuk terus kepada kerajaan negeri. Bagi beliau, peletakan jawatannya itu adalah perkara biasa. Beliau memaklumkan tindakan berkenaan diambil bagi membolehkannya mendapat sedikit rehat kerana letih selepas terpaksa melakukan dua kerja serentak, iaitu tugas bersama kerajaan negeri dan juga parti. Jawatan Penasihat Ekonomi Selangor dipegang oleh Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau memegang jawatan berkenaan dengan bayaran allowance sebanyak RM1 sebulan. Dan berikut rangkuman berita tempatan lain.